Baik Cik Syara, saya sudah pun tengok video dan sudah pun daftar macam yang Cik Syara ajar. Sekarang macam mana cara untuk saya mulakan nabung emas? Pertama sekali, install apps Public Gold dan login. Kemudian dekat bahagian home tu, anda akan nampak butang top up. Klik butang top up, ada pilihan gold dan silver, dan untuk permulaan disarankan untuk pilih gold dengan minimum RM100. Kalau anda memulakan dengan 1 gram, 100 gram ataupun lebih pun boleh. Anda just tukar pilihan dekat situ, sama ada anda masukkan RM ataupun gram. Untuk keluarkan emas fizikal pula, semuanya anda boleh buat melalui app sahaja. Boleh semak history, boleh withdraw, boleh jual. Even kalau anda mau pajak emas pun boleh dekat online. Itulah ringkasnya cara untuk anda gunakan akaun apps Public Gold tu. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh tanya saya terus, saya akan bantu anda. Kalau anda memulakan tabungan emas rendah RM100 untuk anda yang belum ada akaun, isi web biru di bawah ataupun rujuk pin video saya bantu anda. Moga kekayaan anda terus berkembang dengan ilmu. Follow for more tips.